Kalau kita nak fizikalkan emas dalam account Gap, boleh walk in ke? Okey, menarik soalan dekat atas ni. Okey, untuk jawab soalan Cik Hairul, kalau kita nak ambil emas yang kita dah simpan dalam account Gap dekat cawangan, dekat kaunter, make sure emas tu lebih daripada 5 dinar. Contohnya 21.25 gram ke atas, boleh buat appointment dan pergi ambil dekat cawangan, iaitu dekat kaunter. Tapi kalau bawah daripada tu sebenarnya tak boleh guna kaedah pergi ambil dekat cawangan dekat kaunter tu. Dia kena guna kaedah lain. Kaedah yang pertama, melalui pengepusan secara berinsurans ataupun GIT, Gold in Transit. Yang ni emas bawah 21.25 gram, arahkan sistem untuk buat postage. Yang kedua, boleh juga nak ambil kalau bawah 21.25 gram tapi melalui mesin ATM. Dan mesin ATM memang ada dekat cawangan, cuma bukan urusan di kaunter lah, urusan tu di mesin ATM ataupun dekat mana-mana cawangan public gold. Cuma dekat mesin ATM ni, kena tengok dulu dekat situ tu berapa item paling besar. Kalau dekat mall saya rasa item besar tak ada lah. Maybe paling besar pun 1 dinar ataupun 5 gram. Tapi kalau dekat Menara Public Gold, 50 gram pun ada. Jadi tahniah Encik Hairul. Kalau dah simpan emas dalam account Gap, boleh fizikalkan. Mana-mana cara pun tak kisah. Janji anda rasa okey, cara tu buat cara tu. Jadi siapa-siapa yang tengok video ni yang belum lagi mula simpan emas di Public Gold, kalau nak di bawah bimbingan Cikgu Ridwan, anda boleh isi beg biru di bawah.